welcome back to the Better Call Sukan podcast with me, Arif Daniel, and a different guest host every single episode. Yeah boy, for this episode, my guest host hari ni sangat-sangatlah terhandsome lah hari ni. Before I introduce, memang sebenarnya dia tak perlu cakap apa-apa, tapi memang sangat-sangat handsome lah aku rasa. Yeah, he's also single out there. Betul kan? Yes. So ladies out there, if you hear his voice, jangan terus follow Instagram dia. So welcome to the show, Mr. Izazi Rosselli. Hello, hi. Hello, Mr. Izazi. Apa khabar? Malam. Kita salam dulu. Hai. Apa khabar? Yes, Izazi, aku nak tanya kau sebenarnya. Basically Izazi is my friend from Brand New Ways Running Club. So we run together dengan Tony Bakhtiar. So yes, so basically we've been going to different places together. We ran to Bali, we're going to Jakarta to run and soon. All. Yes, so thank you so much for being a part in the Better Call Sukan team. No problem. And also to have this show with me. Alright, how do you feel today? I feel good. Yes. Dah makan? Dah. Had a very good dinner. Okay. Dinner? Dinner. Yes. Kenapa dinner? Sebenarnya kita di mana, Izazi? Kita sekarang berada di Rio, which is located in Putrajaya. Which part of Putrajaya is this again? This dekat McDonald. Dekat McDonald. Yes. Betul tu sebelah McDonald tu. So basically shout out to Rio. So Rio is doing a Merdeka event lah. Yes. So just now we had a fireworks demonstration, and then tomorrow, like in a few hours, akan ada the parade. Correct. So thanks to Rio for giving us this opportunity and space to keluar studio lah. Korang boleh dengar kat belakang ada orang tengah main carom lah. Ada nanti kita akan dengar bunyi sikit sebab budak-budak tu dia orang main Jenga. So nanti memang kebong bising sikit lah. Okay, so but our sound people will make sure that our sound will be dengar lah. Nice. Suara kita. Okay, Zazi, sebab aku dengan kau kita lari kan. So kita memang akan sembang pasal lari lah kan. Yes, betul, kita akan bersembang pasal lari. Yes. Dengan ada a special guest today. Tu Jenga yang aku cakap tu. Itu yang Jenga aku cakap. Budak-budak tu tengah main. Okay, yes, lari, and then kita ada a very very special guest today. about running lah. About running juga. Coach ke? Dia boleh dikatakan coach lah. Based on for what I'm seeing on his Instagram, Yes. ada macam coach. Yes, dia yes. macam coach, dia lah segala-galanya. Dia memang segala-galanya lah. Content dia semua best. I don't know. He's actually blooming and growing. I don't know to become what also. I don't know lah. So that's why we call him. Yeah. Better Call Sukan is calling him to ask him what's wrong with you. What's wrong with you, boy? Okay. So are we ready to introduce him? Yes, Izazi? we are. Okay, tanpa buang masa, Izazi, why don't you introduce to the listeners and the audience, kepada yang kat belakang tengah main carom, tengah dengar kita juga, siapa guest kita pada hari ini? Alright, our special guest for today. Please welcome to Better Call Sukan, Ashraf Jebat, content creator / pelari. Yeah, boy. Hello. Thank you. Okay, Ashraf Jebat. Ashraf Jebat. Yeah, of course, we both pernah lari dengan dia. Betul. So tahu-tahu kita dah berduduk dekat sini and we're gonna do a podcast. Yes, sir. So let's have fun. Yeah. Okay, how do you feel, Cap? So what do you want us to call you? Boleh panggil saya Ashraf Jebat. Ashraf Jebat. Itu memang nama saya lah, Ashraf Jebat. So kita orang nak panggil, tanya soalan. Okay, Ashraf Jebat, soalan ni macam tu ke? Kena bagi nama panggil penuh ke? awak ke? You awak pun tak kisah. You rasa macam mana? Okay je. Saya okay je. Okay. So mic aku gerak. Okay, so my mic is moving. So minta kalau ada kamera boleh masuk je. Okay. So Izazi, sebelum kita nak tahu pasal maybe how Ashraf Jebat does his content, or how he does his running trainings and all, and also he is also working with such brands. Like what I know is Voltra. Yes. Voltra is a local company which I love to wear. I've worn Voltra. Shout out Fahmi also. Shout out Fahmi. For Voltra. And before all that lah,
Tak apa, Adam nak masuk je, boleh dipersilakan. So kepada yang tengah mendengar, Adam, my producer, tengah betulkan my mic lah, sebab mic tadi tergerak sikit. But Izazi, kita nak tahu pasal his sporting journey lah. Macam mana dia mula minat sukan lah. Maybe before this dia tak suka lari, dia suka sukan lain. Mungkin sebelum ni dia berbasikal. Okay ke Mel? Okay. Yes, so from the very humble beginning, macam mana you mula minat sukan? Sebenarnya kalau untuk sukan tu dulu adalah minat sikit-sikit. Macam normal student, normal orang-orang biasa akan main futsal. Akan main macam aktiviti something like basketball. Pernah main basketball juga. Tapi something yang macam biasa dengan kawan-kawan lah. Masa universiti, masa dekat sekolah. Tapi larian ni bukan satu sukan pilihan. Maksudnya memang tak suka berlari. Lari yang pilih you lah. Lari yang pilih I sekarang. Sama je. Lari memang pilih aku juga. Betul, tak tahu about you lah. Lari. Tak suka lari penat. Sebab rasa macam pelik. Kenapa? Dan aktiviti tu nampak boring tau. Betul tak? Berlari ni nampak macam boring. Kita buat benda sama, lepas tu berjam-jam kan. So memang mula tak minat langsung lah. Kalau tanya sukan pilihan, running bukan dalam list. Pernah main rugby juga dulu masa dekat universiti dulu. Which university? Boleh cakap Boleh. Dulu saya belajar dekat Uni10 dekat Muazzam. So dulu pernah main untuk Liga Pahang juga. Wakil for Uni10 Muazzam. Dan masih lagi tak minat berlari. Kalau orang jogging tu rasa macam, kenapa today hari ni coach kita kena pergi berlari kan. Tapi adalah kita lari sikit-sikit. But lepas dah berapa tahun, dah start bekerja, before this ada bekerja then dia ada rasa satu perasaan kalau nak turunkan berat badan. Sebab badan dulu macam lepas tu dah kerja, kita dah kira macam dah busy apa semua, dah fokus dengan pekerjaan. Dia dah start rasa macam apa tu ada orang main kat belakang. Tapi so start fikir macam mana nak turunkan berat badan. Memulai diet lah. Dan biasanya kalau dulu kalau tak nak lari, kita akan main gym. Sebab apa? Kalau kita buat muscle, ada terbaca dulu, kalau buat muscle kita akan bakar lemak tu lagi cepat. Yelah, ramai orang kan nak turunkan berat badan kan nak cepat. So cari jalan lah yang mana the best way untuk nak turunkan berat badan. So antaranya main gym. Dah main gym, dah badan dah sikit kan. Join satu event syarikat antar. You join an event. Event tu macam syarikat ni akan lawan dengan syarikat lain. Aktiviti sukan. Masa tu ada arm wrestling. Arm wrestling. Alhamdulillah menang pula tu. Main arm wrestling menang pula tu. So masa tu first time dapat medal. So dekat start dari situ, ada kawan-kawan running cakap kalau saya nampak lah, kadang-kadang dia on post dapat medal, kita pun teringin lah nak dapat medal. So event pertama kita join running ni sebab nak dapatkan medal tu je, nak kumpul medal lah. Kau join running tu sebab kau nak dapat medal? Yes. Dia tak boleh tengok orang lain ada medal, dia pun nak juga. Nak kumpul medal sebab masa tu dah beli rak medal tu, ada satu je arm wrestling. Ada satu je arm wrestling. So nak cari yang lain, takkan nak beli pula kan. So just kumpul letak dekat situ lah. Itu start dia. I've never heard I don't know about you, but have you heard a passion orang mula minat nak lari sebab nak medal? Tak pernah lagi. Tak pernah? The diet thing tu diet nak kuruskan badannya, top of the list but lah. nak kumpul untuk dapat medal tu first time. Memang itu sebab satu kan, kalau kita pergi event larian, itu je acara, walaupun kita kalah kita akan dapat medal. Betul tak? So dia macam kalau lain kita kena yang penting habis lah. Yang penting kita fight diri kita. So ada satu unik dekat situlah larian. If you betul lah. I mean like if you achieve your own timing, you still get a medal. Yes. Just cool. Kalah pun dapat medal. Kalah pun dapat medal lah. So that's what drove you, mendorong you untuk start lari. Start berlari. Itu yang first. Tapi selepas tu dia dah jadi story yang lain. Sebab apa? Kita nak join event kan. Nak join event. Masa tu first event, normally kita akan join 5km dulu. Then 5km tu fun run lah. Fun run. Tapi saya take benda tu sebagai satu benda yang serius.
Sebab orang cakap nak join event ni kena training. So kita fikir 5km sebab sebelum ni dah try lari 500 meter, tak sampai 500 meter pun. Lari rasa macam kenapa rasa susah sangat. So rasa patah balik. So rasa macam 5km tu memang susah. So apa yang saya buat adalah saya dah start training dan start cari community yang mana boleh sharekan sikit lah info tentang larian ni. So daripada situ start lah join kelab-kelab larian ataupun komuniti-komuniti larian yang lain. Yang mana ada berada di luar. Dulu ada few running club lah yang saya join untuk, dan kawan-kawan yang dah start lari untuk lari sama-sama. Apa yang saya buat pada waktu tu, mungkin kita start hari ni cuba lari 1km tanpa henti. Sebab memang plan 5km tu tak nak bukan nak lari lepas tu kena jalan, lepas tu kita struggle, tak, kita lari walaupun slow. Basically you have your own training lah. Your own training lah. So dekat situlah yang start training 1km. Tapi reserve, tak nak bagi 5km tu dekat luar event, nak masa event. So masa start lari tu just 1k 1k dulu. Besok try 1.5. Waktu 1.8. slowly sampai 5km dekat event. So dekat situ baru dapat medal lah. Dan daripada 5km tu dan jadi lebih aktif lah. Sebab mula kita nak dapat medal. Dah dapat banyak medal, kita try to achieve. Masa start larian, lepas kumpul medal, saya dah start kumpul mileage. So kita nak go for 5km. Lepas tu masuk event 10km. Lepas tu half marathon. Bukan, before 10km dulu ada event 16-15km. There's 12 also. Twin City is 12. 12 pun ada. So join tu dulu. Lepas 15km terus lompat half marathon. My first half marathon saya ingat lagi 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit dengan masa tu badan pun agak lebih kurang besar sikit daripada ni. Then after that dah jadi gila. Boleh ke cakap gila kat sini? Boleh. Dah boleh betul-betul gila dah berlari. Dah start dah go for saya tak go FM dulu tau. Saya FM go is ultra full marathon. Terus pergi ultra. Saya pergi ke ultra punya, tapi endurance run. Maksudnya kita kena lari 6 jam. So lari yang ni, so saya dapat 42km tu bukan masa FM, tapi masa event tu. I see. Wait. So ultra means berapa km you kena lari? Must be more than 42. Dan normally 50km lah ke atas. So then minimum. I start kumpul mileage, join event dan lari sendiri. Buat yalah, untuk training kan, kita nak training for kita punya endurance adalah dah start lari 60k 70k. So kau dah join all this event yang ultra juga? Kalau official event pernah masuk endurance event. And also kalau 52 dengan UiTM Ultra. I maybe I also don't know, but maybe the listeners pun tak tahu. I don't know about Izazi if he knows or not. Boleh tak share dengan orang like what is ultra endurance, and like basically ultra is after full marathon. So after whatever is after 42 is ultra lah kiranya kan. And then there's 50, there's 70, 100 also, right? Ada soalan. So kalau dia above 42 je dah ultra. So kalau 42.1 dia full marathon 42.2 boy. Silap. 42.3 lah. Yang tu tak pasti. Tapi normally memang kalau ultra dia akan start daripada 50 lah. Kalau dekat Malaysia ni jarang jumpa 46. Mungkin alang-alang kan dia buat sampai 50. Tapi kalau kita baca definition is more than normal 42km. Normally dia akan decide as a ultra event lah. Ataupun ni. But kalau kita tengok kalau apa yang kita akan faham, lepas 50km dia akan jadi ultra. Dan kalau kita masuk endurance runs 6 hours. Dalam 6 hours tu, so endurance is you have to run 6 hours lah. Non-stop. Ataupun depend on you guys punya kira macam strategi nak stop. Dah join lah. Saya lebih fokus kepada event-event macam tu. Oh really? Saya akan fokus. Maksudnya sebab tu dah tak go for timing. Maksudnya half marathon kan. Kalau official event before that dapat paling laju 2 jam 15. The last event dalam 2-3 tahun lepas baru buat PB dan 14 something like 143 143. Tapi dia gap tu lama lah. Sebab before this tak fokus langsung event road biasa ke half marathon. Kalau daftar event yang paling tinggi
mileage. Sebab masa tu memang tengah kejar mileage. Kejar mileage. Jatuh bendera. Bendera jatuh. Okay, jatuh. Bahaya ni. Teruskan. No, I mean like I don't know about you boy, but ni dia kata, wait, soalan. Minat dia bila sampai? Bila passion sampai terhadap running ni? Passion tu sampai sebelum ni lah, yang 5km tu. Tapi dia membesar bila dapat medal tu baru macam, oh medal. my god, makin lama makin minat. Sampai satu tahap yang kita rasa macam larian ni dibagi satu momen yang macam bagi kita relax, banyak benefit. Kita dapat ramai kawan, dapat connect each other kan. Betul. Itu yang jadi minat dengan berlari ni lah. Okay. Anything you want to add on the minat lah terhadap sukan lari ni? Okay. Yeah. Ada thing yang you personally want to add ke apa ke? Okay, minat tentang larian ni, sebab sekarang pun kita tengok ramai orang yang dah start minat kan berlari. Yes. Sebab apa tahu? Before this mungkin orang ingat larian ni, saya pun rasa macam tu. Satu, larian ni mahal. Okay. Why? Mahal. Why? Oh, the event. The barang-barang, kalau you nak prep for race, you have to buy all the gels, the bib, the travel expenses lagi. Oh iyalah, kita pergi Bali tu. So it's all included. Tapi maybe flight murah, tapi flight tak murah ke apa kan? Yes, mahal. Just a recap, we're gonna be forever listening this. I was supposed to go to Bali dengan Izazi. Izazi cakap dia ada promo price. So jangan beli dulu tiket, beli dengan dia. Dia ada contact lah apa. Nampak? Tak ada. Terus kita orang dua tak bayar mahal last minute punya flight. Jadi close to 1,000 dengan UB. So tak apa, that's okay. That's why mahal lah lari Okay. Yes. So satu lagi mahal, satu lagi is for athlete aja. Mana tahu pun orang yang betul-betul go for competitive. Tu. So tapi lepas dah masuk tu, kita dapat rasa yang larian lebih daripada tu sebenarnya. Yes. Okay, kita dapat rasa satu, larian ni dia bagi kita rasa freedom tu. Yes. Okay, dia bagi kita keluar daripada kesibukan kerja kita. Yes. Okay, dan satu, before this saya ada pakai satu tagline tau. Sebelum tiada hashtag ada perasaan tu, saya sekarang pakai, sebelum ni saya pakai penagih endorphin. Sebab masa tu memang kita kejar mileage, kita buat larian ni sebab nak kejar endorphin tu lah. Sebab rasa feel lepas lari kita rasa macam leganya, rasa puas. Rasa puas kan. Lepas tu satu lagi, larian memang baik lah, benda yang mudah sebenarnya untuk siapa-siapa yang nak start kan. Cuma dia kena fikir, kadang-kadang ramai orang rasa susah sebab dia tengok orang lain semua dah laju. Itu yang silap tu sebenarnya lari slow pun okey. Yes. Okay. My question to you cara basically Zazi kita kenal, I don't know about you, but I know him from Voltra. Yes, same. So again from Fahmi, through Fahmi and from Voltra, then we kenal him. So firstly, are you still attached dengan Voltra? Okay, I doing content dan juga ada few project dengan Voltra lah. Ada yang saya handle for few project bersama dengan Voltra. Dan because of minat terhadap lari, you join Voltra dulu ke atau macam mana? Okay, saya lari dulu dan saya jumpa Fahmi ni ataupun Voltra punya founder ni, masa Fahmi, satu Voltra datang session larian club lama saya. Okay. What's the name of the club? Name of the club tu kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Okay, tapi Beba jumpa dia dekat situ. Dia dekat situ. Okay, club tu tak apalah, kita cerita kemudian lah. Tapi jumpa dia kat situ, dan mula follow lah. Tengok brand ni nampak macam something like best lah. Sebab vibe lain. Sebab vibe masa tu pun, kalau tengok saya berlari pun, saya dah start pakai headband. Okay, dengan saya punya jambang yang besar dulu. Saya bawa mental punya cakap tak nak lah, macam boring kan. Kalau kita pakai macam setakat JC biasa yang normal tu, boring. So saya dah start pakai JC material, but dengan design yang orang cakap something like hardcore punya design abstract kan. Design abstract. I see what you did there, boy. I see that, boy. Shout out Fahmi. Okay, design yang macam lain daripada lain lah. Okay, then masa tu tengok Voltra pun dapat design dia style lah, lain daripada normal running punya apparel lah. Okay, so start follow each other. Saya awal-awal ni
start attach dengan Voltra, sebenarnya Voltra antara brand yang terawal bagi peluang kepada saya. Sebab tu saya rasa macam Voltra ni part of my not only friend dah jadi macam family. Dah rasa macam family. Okay, sebab kalau first kasut Easy keluar, kalau tengok dia punya iklan, itulah first content saya bersama dengan Voltra. Adalah terselit sikit, mula-mula terselit sikit. Ni yang kasut oren hijau. Ada terselit sikit dalam tu. Itu yang start ada bekerja sama dengan Voltra. Then dia moving forward. Dah lama-lama macam tu, tiba-tiba sebab before this ada buat content dengan platform lain. Platform lain, bukan brand sukan pun. So dia ada Fahmi mungkin dia nampak something ke, dia dah, sebab kita baru lagi tak ada buat, followers pun tak ramai masa tu. Walaupun sekarang pun tak ramai juga. Tapi tiba-tiba Fahmi bagi dia DM, Voltra DM dan cakap, boleh tak kalau buat content for Voltra? So you're not really, you bukan kerja untuk diorang first, you buat content dulu untuk diorang? Memang sebenarnya still lagi attachment saya dengan Voltra something like that lah. So masih lagi dalam keadaan yang agak bebas. Dia macam friend and family punya touch lah. Masa tu baru start. Baru start. Ada few, kalau perasan konten-konten awal Voltra dekat TikTok ke kan, dekat Instagram adalah saya yang versi kurus sikit. So dekat situ start sampai until sekarang. Alhamdulillah rezeki bersama dengan Voltra masih lagi jodoh tu kuat. Sampai sekarang lah. Just a question, I mean maybe ada orang yang tengah mendengar kita sekarang, atau tengah tengok kita, atau yang tengah main carom kat belakang, atau main jalan-jalan. The reason why I cakap carom, because behind us there's a board game session place lah. So that's why ada Jenga and the carom. So maybe they don't know what is Voltra. Diorang tak pernah dengar pun. Voltra. Diorang tak pernah dengar pun. So kita tanya dulu Izazi lah, what is your pandangan terhadap brand Voltra before kita bagi orang yang bekerja buat konten dengan Voltra tu bagi tahu. What's your thought on, what do you think, what is Voltra? Voltra to me is a statement, I would say, for local brand. So diorang not only kejar the running scene, but apparently diorang ada masuk bola juga, right? Before this, bola dulu ke running dulu Rasa kalau untuk Voltra running dulu. Before this dia ada kasut lifestyle. Itu sport biasa kan. Before dia kita masuk tanya Ashraf Jebat lah. So Voltra ni apa, brand apa sebenarnya? Sebenarnya lebih tepat kena tanya Fahmi lah kan. Fahmi is the founder. Tapi apa yang saya nampak di sebenarnya satu local brand yang memperjuangkan jenama sukan dengan dia punya something like what dia bawa dengan dia punya vibe yang tersendiri. So dia datang tu bukan dia tiru brand-brand lain yang ada. Dia buat satu vibe yang lain untuk pelari-pelari, terutama sekali dekat Malaysia dan juga luar negara lah sekarang. Sebenarnya kalau saya pernah tanya Fahmi, kan, sebenarnya Voltra ni fokus untuk apa? Apparel ke, baju ke, seluar ke, kasut? Jawapan dia sebenarnya Voltra memang fokus on kasut je. Sebab first product, setahu saya pun kenal Voltra ni before dia datang kan. Pernah dengar dia sebab dia keluarkan satu kasut lifestyle, kasut sport, but yang khas untuk dia panggil sporty punya design, untuk orang bawa pergi berjalan-jalan lah, bukan untuk pakai sebagai larian sebelum dia keluar Easy. Then daripada situ kita nampak yang Voltra memang dia semakin meningkat lah dia punya brand tu, dan dapat tempat dekat terutama rakyat Malaysia dan juga sekarang luar negara. Kita dapat tengok daripada luar negara pun ramai yang dah start berminat nak pakai Voltra. I don't know about you guys, but I feel like Voltra punya shoes or apparels sometimes it's I don't know, because it's local. So contohnya lah, they say like if international cars, the punya price is higher, but local product, local cars is cheaper, but the quality is the same. Is it something boleh kait dengan Voltra juga? Because the quality is still the same as all the other brands, but the price is cheaper. Although they have carbon plate also, is also cheap, right? So that's my perception towards Voltra. I agree on that.
Saya setuju juga. Sebab memang sebenarnya Voltra ni dia bagi ruang lah. Sebab seperti yang saya cakap tadi before this, yang kita rasa running team mahal. Sebab kita, kalau you guys back beberapa tahun lepas, memang kasut running tak ada diskaun langsung tau. Susah. Sekarang ni baru kita nampak. But masih lagi bagi sesetengah orang agak tinggi harganya. Tapi dengan kewujudan Voltra masuk ni ke dalam industri, kita nampak dia bagi ruang untuk pelari-pelari dekat luar sana ataupun sesiapa yang nak aktif dalam sport dapatkan barangan yang kualiti. Dia bukan datang harga murah tapi tak ada kualiti, tapi dia datang dengan kualiti tapi harga dia mampu milik. Dan kadang-kadang rasa ramai juga saya tanya tau, macam runner-runner lain, kenapa pilih Voltra? Cakap kualiti macam ni tapi harga macam ni. Dia rasa macam harga tu tak patut harga macam ni. So dia sebab tu mereka support juga. Yes, I did my Bali half marathon with Voltra Easy actually. The black one kan? Yes, the black one. The black one. The black one. I did it with the black one. Easy 2. Easy 2 ke 3? Entahlah, one of it lah. 2. Yeah. Okay. Yeah. So that's about Voltra. And then apa kaitan brand ni dengan you? Apa kaitan dia? Apa kaitan dia? Content je lah. Something like that lah. Content and juga ada handle jugalah for few. Macam contohnya Running Society punya program, campaign, ada handle for few campaign. So banyak kepada tu lah. Selebihnya rahsia. You're not basically I personally I thought you are seangkatan bersama dengan Fahmi. You are one of the jawatan. So basically your jawatan adalah friends and family je ke? But in the something like in the something like in the freelance way lah. Maksudnya not something like attached as a company, something like that. Bukan kerja hakiki lah. Bukan kerja hakiki. Do you know about that, boy? I just found out. Oh, okay. You really thought he was really attached to Voltra? Macam apa? Like a partnership. I really thought that. Okay. Sebenarnya selain dari Voltra, do you have any other? Because you said I thought you just one company. So do you have any other brands yang exactly what you attach what you're doing? Okay, sebenarnya in the majority memang banyak Voltra. Mungkin sebab ramai yang nampak dah banyak bagi komitmen pun dengan Voltra kan. Sebab daripada awal lagi pun Voltra banyak bantu saya then tapi saya juga ada attach dengan brand-brand lain. Contohnya kalau dengan Jump, saya memang sekarang attach dengan Coros Malaysia. Coros Malaysia. Coros Malaysia. Dan dalam Coros Malaysia ni saya dalam dipanggil team for pacing team atau team pacer yang handle for session Coros dekat Malaysia lah. So Coros is like all this Fitbit, Garmin, all this lah. And one of the brand lah. Competitors. And it's a local brand? No, it's not a local brand. Dia satu brand daripada sebenarnya dia base dulu USA and China. Now sekarang dia fully HQ dekat China. I see. Dan satu jam yang agak baik lah. Yang agak bahaya? Agak baik. Kenapa bahaya pula? Mana lah tahu. Dia agak bahaya lah sebab sekarang ni kalau tengok Coros pun dah banyak teknologi baru. So dapat tempat jugalah. So do you do content also? Yes, I do content juga untuk for Coros. Dan juga ada brand-brand lain juga yang kalau you guys tengok dekat saya punya Instagram tu, ada brand clothing, makanan. Sebab saya punya base kalau betul-betul kerja hakiki saya adalah sebagai seorang content creator lah. Content creator. So saya banyak buat untuk few brand jugalah. So macam mana journey nak menjadi content creator? Yes. Now let's talk about this segment pula, about content creation in running lah. So kita tahu Ashraf Jebat, if you guys sambil dengar on any audio platforms or watching us on YouTube, you can straight away tukar app ke Instagram or TikTok, search his name and penuh lah dengan konten-konten dia yang relevant to running industry lah. So that is what he's doing. So Izazim punya soalan adalah macam mana? So your journey untuk menjadi content creator tu, like where do you get your ideas? Macam how's the whole process of it?
Okay, kita start dengan journey. Macam mana saya start lah Macam mana mula lah. Okay, mula sebab before this pun memang buat content untuk company lah, untuk syarikat yang saya kerja dulu. Pada zaman-zaman digital ni kan, kita dah start buat content. Okay. So ada few content memang dah buat untuk for company. Then selepas dah beberapa tahun start buat konten untuk Voltra. Lepas buat konten untuk Voltra, kita ada masa sedikit kita buat konten untuk diri sendiri pula. Tu yang startnya buat konten untuk diri sendiri in my personal ni lah account. Okay. Buat personal account ni mula-mula saya fikir ramai akan tanya kenapa pilih running industry, sebab memang minat lari, sebab ada join community apa semua. So dan pada waktu tersebut, kalau tengok content creator untuk fitness dan juga untuk larian, mereka banyak bagi tips lebih kepada straightforward. Yang mana ada yang coach pun buat benda sama. Okay. Mungkin tips untuk larian 5km pertama ke semua. Kalau saya buat macam tu, mungkin dia akan jadi sama dengan orang lain. Dan dalam masa sama, saya suka konten-konten yang macam agak kelakar je ni, yang agak lain daripada lain lah, yang tak boring, yang kita boleh kira macam tengok rasa happy, lepas tu kita boleh relax macam tu. So kat situ nampak dekat dalam industri Malaysia ni, masa yang saya start tu rasa macam tak nampak lagi orang yang buat konten larian tapi dalam orang cakap something like kelakar, happy to watch kelakar, selalu serius yang kadang-kadang dia share pasal apa yang kita tak tahu tentang larian kan. So saya start buat satu konten yang berbeza sebab saya tak nak compete dengan content creator lain. Okay. Finding a different angle lah basically. Kita cuba cari angle lain dan try buat sketsa yang kita cuba jadi kelakar untuk bagi dia relate dengan orang dekat luar sana yang berlari, terutama sekali yang berlari untuk community, yang berlari saja-saja, yang masuk event memang suka-suka. Kenapa masuk event? Sebab suka-suka nak masuk event. Ada orang yang buat macam tu kan. So target audience dia lebih kepada arah orang-orang begitulah. Dia agak wide, maksudnya bukan spesifik untuk siapa yang nak berlari tapi nak laju, tak. Okay, dia lebih kepada orang yang lebih santai. Macam mana? I don't know, because me and Zazie we run, tak pernah fikir pula nak buat content about that. Kenapa macam tiba terdetik for yourself, tiba-tiba nak buat content about yourself, not dengan brands lah kan? Because it's been doing with brands. Okay, sebab before this memang suka-suka lah, macam nak buat tu untuk diri sendiri je. Dan kawan-kawan, gelak-gelak dengan kawan-kawan dia. Okay, dan satu lagi, itu sebagai latihan sebenarnya untuk saya nak bawa, sebab kita kerja sebagai content creator, kita try dekat diri kita yang mana rasa suitable, rasa macam sesuai untuk kita bawa kepada brand. So first memang kalau dengan brand ni, pertama sekali kita kena ada proof lah apa yang kita boleh buat. Proof, contohnya konten kita macam mana, apa yang kita carry, angle apa kita bawa, dan apa sebenarnya keistimewaan kita. So kat situ saya nampak keistimewaan saya memang boleh carry konten macam ni. So sebab tu saya teruskan dan saya buat lah sampai sekarang. Dan satu lagi fakta menarik, saya sehingga hari ni, sejak saya start dalam 2 tahun lepas ke atau setahun lepas macam tu, saya tak pernah tak post satu video pun. Tak pernah tak gagal post satu video pun. So everyday saya akan upload setiap reels hari akan dan ada juga video. That's why that's the way for you to basically, because he's not attached with any company or any brands, so he is doing his own brand lah basically. Okay, what's the idea semua? Do you have a team or you alone? Okay, sebenarnya untuk idea ni, sebenarnya kita dapat mula sekali apa yang dekat dengan saya lah. Apa yang terjadi dekat komuniti larian, apa yang kita selalu nampak, apa yang selalu mereka bincangkan, dan saya akan ambil angle tu sikit-sikit. Okay, contohnya beli kasut baru ke kan, saya ambil singgit dan macam mana saya nak lontarkan benda tu, ataupun saya nak bagi dia orang rasa benda tu kelakar. So dengan twist lah. So selalunya dengan twist. So dia, apa yang best sebenarnya yang saya buat mungkin berbeza dengan orang lain, sebab saya terfaham that culture, apa yang terjadi sebenarnya. Orang boleh tengok dia on surface, tapi kalau orang nak carry benda tu, dia kena faham
Okay. So apa yang saya buat adalah saya guna point apa yang saya faham dulu lah. Contohnya carbo loading. Orang carbo loading patutnya dengan karbo. Mungkin konten saya carbo loading dengan benda-benda yang bukan-bukan. Yang macam tak ada kena-mengena sangat. Ya apa ya, mungkin orang kita pakai roti canai kan. So ada yang carbo loading tapi dia makan something like fast food. Yes. So benda tu salah. Tapi bagi orang dia faham benda tu salah dan kelakar dan dia boleh realize balik. Oh salah sebenarnya. Patutnya kita kena makan extrakan nasi tu. So kat situ saya twist dan sampaikan konten tu dengan harapan orang akan berfikir, bukan tengok sebagai straightforward je sebagai konten tu. Cara dia cakap macam content creation ni senang betul. Itulah tu. I personally also would want, everyone also want to do contents. Okay, like everyone has a brand, everyone wants to do content. Even us New Waves also, we're trying a new way of changing our content. Like I know, like Adam said, like now kita post real saja, you know, people like, I don't know, because everyone has a different perspective. Correct. So adakah bagi pandangan kau, Ashraf Jebat, yang sebenarnya dia kena find a right way atau any way ikut hati sendiri for content creation boleh? Okay, faham. Dan ramai orang akan tanya macam tu lah, soalan yang sama kan. Tapi bagi pendapat saya kan, untuk kepada yang nak buat konten ni, saya pun masih baru lagi lah kan. Yes. Cuma kadang-kadang ada orang dia akan try tengok konten orang lain yang meletup, dia nak try buat benda sama. Tapi dengan keadaan dia tak bagi jiwa dan raga dia. Dan bagi pendapat saya, better buat satu konten yang you guys rasa you guys boleh carry benda tu dan boleh, rasanya awal-awal tu mungkin tak hit untuk orang, tapi dia akan take time bagi buat orang suka dengan benda tu dan teruskan. Jangan just tiru orang. Kadang-kadang kita tengok orang lain buat okey, tapi kita buat tak akan jadi okey. Sebab apa benda tu bukan kita buat tak kelakar. Mungkin lah mungkin lah. Itu sebagai contoh. Aku rasa kalau aku buat konten, kalau aku ikut dia punya style, kau faham hamba. Tak boleh sebab kau handsome sangat. Sudah. Macam contoh lah, yang apa saya tengok you guys lah. You guys mungkin you guys boleh show the vibe. You guys punya style vibe, you guys yang agak style, fashion you guys kan. So lebih running group. Running group you guys kan. Mungkin lebih kepada arah tu. Nanti kita kira lah kan. Nanti kita take note lah. Okay. Anything else Zazie you want to ask on content creation with Ashraf Jebat? His struggles ke? Yes, good question. Okay. Struggle ni memang seronok nak cerita lah. Jom. Sebab apa dia punya mind block ke apa. Let's talk about your personal struggle lah. Jangan kita jangan cakap pasal kecaman netizen komen lagi, because I'm sure because you're doing something that, like you said, a different angle. Orang lain semua macam, kenapa kau memperlekehkan benda ni kan? Contohnya adalah, maybe I don't know, tapi let's talk about your own, like you said lah, mind blocking, Zazie cakap semua. Okay, kalau macam contohnya nak buat, sebab satu, cabaran kita nak post hari-hari. Okay, kedua, sebab tu saya sekarang dah ada team untuk for shooting apa semua. Tapi the idea memang start ada kita bawa hari ni. Bagi shout out sikit ke dia? Shout out, thank you kepada Hafiz. Kalau tak ada Hafiz susah. Baik tu Hafiz. Okay, sebab tu sekarang ni dah ada team untuk shooting. Okay. Dan ada untuk idea, basically sekarang cuba dah, sebelum before ni kita dah list dah. Lepas tu tiba dah habis. Dah habis dah. Benda semua dah cerita, kasut, carbo loading, apa tadi kan, idea baru. Selalunya apa yang saya akan buat, cabaran dia adalah macam mana nak dapat idea baru dan apa yang kita nak carry next. Dan masa awal-awal, dalam setahun awal memang tak ada masalah tau. Hari-hari ada idea sampai tak terbuat. Tapi sekarang ada masalah. Memang kena catat lah semua. Memang catat. Memang catat, memang buat skrip, dah buat draft awal-awal sebelum shoot. Sekarang dia ada masalah macam sebab kita dah ada konten yang orang kata dah viral ataupun tular. So expectation orang yang follow kita ni akan next video ni kena apa kau nak bagi. Itu dah jadi cabaran. Alright, so sure. Benda tu yang sekarang cabaran dia. So kita nak post pun hari ni kita dah ada konten ni. Konten semalam meletup.
konten hari ni kita akan rasa macam boleh tak, boleh ke pergi, boleh ke pergi. Terkejut. Just kepada yang tengah dengar, maybe someone yang tengah getting prepared, ready to run ke, atau tengah masak ke, tengah dengar us, bunyi ketang keting ketung tu adalah orang main live Jenga kat sebelah ni. Bukan orang tengah masak dia ada live board games kat tepi ni. Tak ada orang gaduh belakang tu. Yes, tak ada orang gaduh, tak ada apa. Okay, teruskan. Okay, so lagi satu lagi cabaran memang nak dapat idea baru lah. Sebab sekarang ni zaman buat konten ni, cabaran dah banyak. Kalau kita naik hari ni, besok kemungkinan besar kita boleh drop. Drop yang memang betul-betul drop, bukan drop sikit-sikit, memang drop habis. So apa yang saya buat sekarang adalah cuba dapatkan idea dan macam mana saya nak twist lagi benda tu. Dan normally dengan join community lah, join community, banyak tengok video-video orang lain, banyak tengok klub-klub orang lain, yang mana kita boleh twist. Tapi dalam masa sama, cabarannya macam mana tak nak bagi orang rasa tersinggung, rasa benda tu sebagai fun lah, okay, seronok, kita boleh gelak-gelak kan, macam tu. Yeah, but we can't, but you must have that objective or perception in your head yang you cannot please everybody, kan? Okay. So adakah that's your perception, you cannot please everybody? Kalau kau ada yang tak puas hati lah ke, you kena jaga juga that perasaan orang lain you rasa? Okay, kita saya faham memang ada orang suka kita dan ada orang tak suka kita. Yes. Okay, cuma memang saya fulfillkan konten saya ni untuk orang yang suka lah. Okay, dan kita faham. Tapi dalam masa sama juga kita kena menjaga jugalah. Contohnya jangan terlalu straightforward ke siapa-siapa. Gunakan tema tu, kena pandai twist lah untuk anggap orang je betul ke dia cakap pasal aku ni, ataupun dia cakap pasal benda lain. So tapi sebenarnya niat saya sebenarnya for fun. Kita tak nak cakap apa sebab minat orang lain-lain. Yes. Minat orang lain-lain. Ada orang yang berlari sebab dia nak berfashion. It's okay. Okay, ada orang berlari sebab dia just memang nak lari sebab dia rasa sunyi. Yes. Okay je sebab cinta kan. Itu kelebihan. Okay. Ini kelebihan berlari. So saya nak tunjukkan benda tu, dan dalam masa sama juga saya ada satu objektif yang kita nak bagi orang yang baru nak start running ni, dia rasa macam ni okay je, benda ni normal lah sebenarnya. Make it light lah. Benda ni rasanya light, siapa-siapa boleh join. Lari 1K satu hari pun okay. So itu objektifnya lah, dan itu menjadi cabaran jugalah. Kadang-kadang tak naklah terlampau merepek. Kadang tengok merepek betul konten ni. Tapi ada masa yang merepek tu kita nak jadikan dia sebagai hiburan saja. Dan ada masa kita dah bagi hiburan, satu konten yang hiburan dengan mesej. So itulah cara saya. Good move. Then yes. Ada orang main carrom kan? Ada orang main carrom. Dia punya carrom sampai keluar sampai keluar. Okay. Dan sampai kita nak join podcast kita. Yes. You wanna ask anything regarding on the struggles and content creation? Anything else you wanna ask to Ashraf Jebat? If I wanna ask first. You can ask first. Okay. As a content creator, what do you look for? Basically, do you look for views, like you said? Ada satu hari you punya ni naik, tapi the next day turun. Or you look for engagement, like views kurang tapi komen banyak, atau people banyak share. Or do you look for your brand Ashraf Jebat to keluar more? Which one do you aim more? Okay, sebenarnya benda tu macam berkait lah. Okay. Macam berkait lah. Kalau kita fikir balik, berkait lah dunia. Sebab first thing first, memang kalau kita buat konten, ramai yang cakap saya buat konten tapi saya tak kisah view. Okay. So it's okay lah. Itu pendapat masing-masing. Tapi bagi pendapat saya, view is very important. Sebab apa? Kita nak bagi awareness, so kita kena ada view. Macam mana nak dapatkan view tu? Kena ada engagement. Kena ada engagement. Macam mana kita dapat engagement? Kita kena ada konten yang boleh orang relate, satu. Dan ada konten yang boleh orang bincangkan. So saya banyak fikir macam mana saya nak twist end yang orang cakap tak sangka lah ending dia macam tu. Lepas tu ataupun konten yang best lah bang, ayat terakhir tu saya suka. Dia nak bagi benda tu sebagai engagement. Okay. Dan nak bagi share, last lah ending dia share, dan last kali barulah akan jadi branding. Satu lagi benda tu sebagai motivasi untuk diri kita. So Zazie, it all relates lah what he says. It all relates, but in the end the objective needs to be real lah. Betul lah. It's like saying apa?
You sending out a message lah. You sending message. But positive ones lah. Yeah. So nak bagi memang kena ada view lah sebenarnya. Kalau tidak macam mana kita nak sampaikan mesej kepada orang yang lebih ramai. Ada ke sampai kena beli ad ke apa ke? Belum lagi, tak pernah. Belum lagi. Saya tak pernah beli. Okay. Semua organic. Organic. Okay. And like any other challenges that I'm sure the netizens comments tu because you're doing something new akan buat you down. Kalau you kata you tak pernah down, I don't know lah. But kalau ada, what make you to macam mana? Macam okay, let's say one bad content kan. So from there macam mana you tell yourself macam mana nak improve and all as a content creator. Alright, normally apa yang saya buat kan, satu sebab kita kena ingat balik. Yang apa saya buat, saya akan balik yang before this compose saja-saja je. Compose saja dan apa yang saya buat sekarang, kalau hari ni post tak naik, tak apa, just biar kita ada peluang lagi esok. Itu yang bestnya sekarang ni punya content, punya apa yang jadi content kan. Dan ramai juga influencer ataupun content creator di kawasan sana pun cakap benda sama. Kalau hari ni dah post tak naik, tak payah fikir dah. Dan benda ni juga Fahmi pernah cakap dengan saya tau. Saya cakap, takutlah post ni. Dia cakap, apa yang Fahmi beritahu adalah tak apa, dah post biar. Dah post biar. Kalau ada orang ada view, okey. Kalau tak ada view, kita buat lain. Dan apa yang saya buat sekarang memang benda yang sama. Memang in current life you have to think like that kan. Yes. Kadang-kadang kita dan pernah terjadi, saya rasa konten ni tak boleh naik, tapi konten tu yang naik luar biasa. Dan konten yang kita expect, ini confirm ni, orang confirm suka, orang tak suka pun, orang buat tak tahu je. Yeah, true. Even like doing Better Kau Sukan pun ada je sometimes after, because I've been doing 90 shows. Pernah je yang ada yang lepas habis show tu macam tak best lah ni, atau kurang rasa feel of the show. Itu show tu lah paling banyak listeners. Ataupun show tu rasa best gila, tiba-tiba show tu tak ada banyak orang dengar. So I think it's same for you lah, content creation. Dia punya ups and downs lah. Sebab kalau tanya, memang kebanyakan ada orang yang betul-betul takut dia akan jadikan kita terlalu pressure. Kita dah tak enjoy. Macam mana you change that mindset that positive mindset? How do you lock and load? Ada macam like, aduh, dia kata orang komen macam ni, aduh, kenapa aku buat macam ni? Okay, your prinsip memang jadi macam langgar je. Yeah, because you have your santai punya prinsip kan. So sebab saya fikir macam kalau hari ni contohnya orang tak suka, tapi satu benda lah, saya punya pegangan, selagi dia tak report polis, okey. Selagi dia tak report polis, dia komen tak ada masalah. Tapi kalau dia dah report polis, okey, itu masalah. Yes, actually that is true also, right? Because apa yang kau buat ni macam sometimes can be a bit maybe terguris hati some people, I don't know. Because because kan dia kata dia cara tips macam mana 5km. So orang kata maybe stretching, maybe untuk dia first tip dia maybe make sure kunci kereta lock betul-betul. You know that kind of merapu. Tu penting. You know that kind of ni. Maybe some people say, why you do this, right? So make sure yang penting tak dengan report polis. Dia tak report polis, okey. But have you been tular in a negative way setakat ni? Ada sebenarnya. Awal-awal dulu dia ada satu konten tau. Sebenarnya basically konten tu kita tak expect pun. Sebab masa tu followers tak ramai. Followers memang tak ramai. Dan macam kita baru start, baru sangat buat. Okay, kita cerita kat sini lah, macam eksklusif sebab dah tak nak cerita dah pasal konten ni. So kalau orang nak tahu apa-apa, suruh diorang dengar episod ni je lah. Kena dengar episod ni. Sebab ini memang eksklusif untuk episod ni. Better Kau Sukan. Yang mana kan, saya pernah buat satu konten, dan konten ni memang paling tular. Saya dapat satu advice dengan satu content creator ni, kau buat macam ni. Sebab masa tu bulan Ramadan. Ramadan kan, nak masuk Ramadan. Video tu sebenarnya berkenaan tips berlari di bulan puasa tanpa rasa penat dan dahaga di pagi hari. So content tu sebenarnya mula saya buat something like called kita lari 15 minit, berhenti sekejap. Ataupun saya dah lupa lah, macam 1km macam tu lah. Berhenti sekejap, ambil air, minum. Tahu tak? Lepas tu lari semula. Buat macam tu lah sampai habis. Tapi saya twistkan dekat end tu, macam ada satu orang lain, watak lain yang tengah tengok video tu cakap,
kenapa bagi tip macam ni? Macam betul ke tip macam ni? Macam benda tu salah lah. Saya dah counter dekat ujung video tu. Okay, tapi apa yang terjadi, masa tu besok puasa tau, saya macam post benda tu macam waktu untuk kita solat tarawih, first day tarawih tu. Post pada pukul 7. Saya tengok pasal notification banyak masuk ni. Okay, lepas tu kita baca ada banyak negatif lah. Lepas tu ada yang kelakar, gelak-gelak lah. Cakap better kau padam lah benda macam ni. Dan saya call lah, yang itu adalah yang first, yang paling pengalaman yang paling tak tahu nak control lah. Apa yang saya buat, off phone, tutup semua media social media, off. Buka besok. Buka besok lagi teruk keluar kan. Itu yang paling jatuh. Apa jatuh? Banner jatuh. Okay. Oi, member main carry yang tolong ni. Aku punya producer kat belakang tengah makan tu, Anam kat belakang. Okay, teruskan. So itu yang paling teruk dan juga pengajaran lah, yang mana kadang-kadang benda tu kita tak boleh nak touch sangat. Okay, understand. So did you have to take that down ke apa ke? Tak ada sebab tak ada orang report polis lagi. Okay. So sekarang ni kalau korang nak pergi ni, korang search lah, korang scroll lah. Dah susah dah nak nampak konten tu, dah lama lah, bertahun dah. Boleh tak? Yes, boleh, tak apa. Okay, abang main carrom Okay. Sorry abang. Kacau game tak? Kacau performance tak? Panggil situ. Sekejap, I panggil. Nap! Jatuh Okay. Okay, sorry. So basically okay, kita sambung balik kepada podcast kita. Sorry to whoever that's listening. We actually doing a podcast outside of the studio, so a bit kecoh sikit lah. So yes. Tapi saya nak cakap juga sorry kepada siapa-siapa yang mungkin terasa pada waktu tu. Minta maaf, dan memang saya dah tak buat lah konten macam tu dah. Basically is it the one that basically I know comedians, diorang jangan kacau the 3 R's. So is that something yang you pegang juga? Sekarang memang dah start pegang, dah start jaga. Yes. Tapi sebenarnya yang konten tu sebenarnya kita dah buat twist tau dekat ujung tu, yang menunjukkan sebenarnya benda tu memang salah. Mana boleh tak puasa kan, berlari tak puasa kan. Tapi orang tak tengok sampai habis. Orang tak tengok sampai habis. Mungkin masa tu juga orang tengah macam vibe semangat. Berpuasa tu ada awal-awal dah keluar video macam ni. Sebab saya nampak kenapa video tu tular, sebab yang komen-komen pun dah start influencer ataupun content creator yang besar. Yang terkenal dah start komen. Maksudnya saya dah tahu dah masuk dia orang punya FYP lah waktu tu. Okay. Then how did you handle the backlash? Just biar sampai tebak, sebab masa tu memang biar je lah, relax dulu. Besok just keluar satu konten yang agak macam mellow sikit, macam tu lah. Sebab whatever yang naik tu diorang akan reda juga dia reda. Sebab maksudnya waktu tu pun mungkin diorang tengok balik video, dekat end dia buat sebenarnya bukan real lah. Macam tu. Dia punya key dia kena tengok sampai habis. Kena tengok sampai habis. Adakah this is what you can say your biggest challenge lah as a content creator? Bagi pendapat saya, satu biggest challenge saya adalah untuk konten yang sebegini, mungkin adalah macam mana kita nak, sebab kita dah pilih kelakar tau. Lepas tu kita pergi niche market yang sangat kecil. Bukan kecil, dalam market konten ni besar, ada wide market kan, semua orang boleh terima. Yang saya punya konten ni lebih kepada runners, orang yang jogging masuk event yang boleh terima. So macam mana nak jadikan dia kelakar tu sebenarnya cabaran. Kadang-kadang dan juga cabaran yang lain, topik tu macam mana kita nak twist. Kadang-kadang tak boleh twist pun, macam itulah topik dia kan, macam mana kita nak bagi dia kelakar. Itu memang satu cabaran saya sekarang lah. Dan kadang-kadang saya tak rasa kelakar pun. Seriously, saya rasa ada konten yang saya rasa tak kelakar, yang memang tak kelakar, tapi orang cakap kelakar. Mungkin dah terlalu tepu ke. So far semua kelakar. Semua kelakar. Hari-hari tengok itu Izazi, sebab Izazi memang mudah terhibur sangat. So ada ke like macam, what do you get kalau ada orang cakap kau ni tak kelakar? Rasa okey kot. Kita kena belajar terima, sebab kita dah letakkan diri kita dekat social media. Kita kena terima tau sebenarnya. Apa orang komen, kita kena terima dengan hati terbuka. Dan selalunya kalau ada kecaman-kecaman begitu, ataupun orang cakap apa pasal buat konten macam ni untuk running, patutnya orang lain diangkat sebagai ikon ataupun orang yang bercerita tentang running kan. Apa yang saya fikir adalah saya buat benda ni dengan ikhlas untuk menghappykan orang. Dan saya akan cuba baiki lah. Sebenarnya kita kena baiki je. Kalau ada orang kecam apa semua, it's a good thing daripada orang cakap kita okey, sebenarnya tak okey. So
yang saya lagi suka tau. Kadang-kadang saya akan tanya macam, konten ni okey tak? Tak kelakar? Okey, tak apa. Tanya orang lain, tak kelakar juga. Lalu kadang-kadang macam, tak payah upload ni. So sebab okey, sebab kadang-kadang kita jangan buat konten ni kita tak boleh shock sendiri. Kalau kita shock sendiri, yalah memang tak ada orang tengok lah macam tu. So let's talk about his kenangan manis lah, high achievement, your highs lah as a content creator. Kenangan manis sebab setakat ni dia rasa macam yang best buat konten ni. Awal-awal dulu kita tak expect apa-apa akan berlaku, orang akan terkesan. Tapi kita dengan buat konten macam ni yang buatkan saya nak terus nak buat juga. Sebab ramai yang komen, bro, aku balik kerja kan, aku tengok konten kau, aku terus rasa happy balik. Itu nice. Benda yang meaningful tau, yang kita tak kenal kadang-kadang. Yes. Yang dia rasa macam hari-hari kan memang nak kena tengok konten awal lah untuk bagi saya ni rasa happy. So benda tu meaningful tau. Dia rasa, dan message tu sangat banyak. Ada orang DM, bro teruskan you, kadang-kadang kita nampak macam down ke kan. Ada orang komen, bro teruskan tau konten, aku memang betul-betul support kau sebab betul-betul buat aku happy. So itu yang jadi meaningful dan juga buat aku rasa macam tak apalah kalau tak jadi famous ke, followers tak ramai pun, ada juga orang yang impact dengan konten aku. So itu lagi penting kot. Yeah, that's really itu lagi penting kot. And it's nice, like I personally, it's nice to hear dengar from Zazie for him yang macam his highest moments of content creation is not video ni macam paling meletup. It's just that people telling him actually that keep doing that thing. It's the love lah. Memang nampak lah, memang dia betul ikhlas lah. It's very nice. I hope like people yang luar sana yang maybe have different perception about Ashraf Jebat punya content, kalau dengar this podcast boleh tahu yang actually dia buat tu memang his thing lah. Betul-betul dia nak buat lah. Really from the heart really appreciate and actually respect sebab sometimes kalau aku pun it's not an easy thing. It's not easy thing though. Full content thing. Tak tahu mana nak letak muka kalau anything, but dia ni memang lanyak je tengok kau punya style kan. Langgar je. What's the future of content creation of Ashraf Jebat? Okay, sebenarnya kita kena sedar lah kan, kalau kita naik kita akan jatuh juga. So memang dah ready untuk jatuh sebenarnya. Sebab sebelum ni pun dah jatuh banyak kali. So rasanya kalau jatuh kali ni pun okay, kita dah ready. Okay, tapi kita dah start untuk macam saya dah start untuk brandingkan benda ni, dan dah ada few template yang mana kita boleh carry. For the next ni rasanya belum lagi sebab kita tengah buat lagi apa yang sekarang tengah buat. But in the future maybe ada content baru, mungkin kita akan buat platform lain, ataupun more engagement with different brands. Dengan brand-brand lain kita kerjasama. Sebab sekarang ni kalau ikutkan, saya dah sangat particular tau. Macam untuk kalau ada brand masuk, saya akan cakap okay, ini style saya. Okay, sebab saya nak jaga benda tu. Sebab saya dapat satu macam ada satu content creator ni share kat saya tau, kalau dah terlalu kita buat paid content dan di mana kita buat direction yang berbeza, dia dah jadi kita dah hilang creativity tu. So saya tak nak hilang tu. So saya nak still lagi buat selagi saya akan bagi proof lah yang saya punya style ni diterima. Dan kalau nak buat, kita akan buat style ni. Kalau you guys okay, sebab tu kita bagi benda tu collaboration. Dia macam win-win. You guys ada bagi so lebih kepada collaboration tu lah. Okay. So the future is just to keep continuing growing, and cuba dan satu lagi mungkin try to cuba fikirkan konten untuk next ni lah. Apa yang template baru yang nak carry, nak dihidangkan kepada penonton-penonton. Your team sekarang selain daripada Haziq tadi? Hafiz. Mana datang Haziq? Haziq kawan aku. Haziq belakang. Tengah main kera belakang. Haziq tengah makan. So selain daripada Hafiz, how big is your team? You cakap you ada shooter lah, apalah semua. Tak ada. Masih lagi dalam small team, dan memang ada plan kalau ada rezeki nak lagi besar, nak jadi proper, nak jadi lagi cakap boleh buat benda-benda lain juga. Right. We from Better Kasukan really hope that your content creation will keep growing. And sebenarnya memang rare lah apa yang dia buat memang tu. Rare. Memang one of a kind lah. It's very hard. Maybe some people apa dia buat ni, but
in the end you get, maybe in the end orang yang apa ni, in the end dia pun dah terjebak dan used to it also. Yeah. So I really respect of what you're doing and just keep doing. Is there anything that advice ke kalau orang kat luar sana yang sampai ke hari ni, maybe even myself, I would love to do more content. It's just tak cukup masa ke apa ke. Okay, kepada mungkin ada yang baru nak start ataupun yang dah start, tak rasa macam tak rasa lagi macam tak dapat opportunity pun daripada brand apa semua kan, ataupun tak dapat lagi job ke, ataupun tak dapat view lagi. Bagi apa yang saya nak kata kepada you guys, sebenarnya teruskan buat, cuba cari what you guys expert. Okay, kalau you guys expert untuk sharing, you guys expert on serta buat kelakar juga ke, you guys expert dalam something like you guys boleh bawa vibe yang menarik, stylish, fashion, just buat apa yang you guys suka. Start dengan tu, sebab apa you guys takkan rasa tertekan untuk post hari-hari. Dan teruskan, sebab saya buat ni mungkin orang nampak yang sekarang, ataupun kawan-kawan saya yang lain, yang content creator yang lain, content creator yang lain, tak apa, teruskan. Mungkin kita nampak yang followers dia dah start ramai, tapi kita tak nampak struggle dia dulu. Sebab saya tengok balik yang buat content juga, yang dah famous, kawan-kawan yang ada 100,000 followers, ada view sampai juta-juta. Sebelum beberapa tahun lepas, diorang tak siapa kenal, dan diorang buat content yang macam mungkin view 100. Kita pada you guys yang baru start ni, bersyukur dan teruskan je. Teruskan yang you guys rasa percaya. Apa yang saya buat sekarang memang saya percaya je apa yang saya buat. Kalau ada rezeki ada lah, kalau tak ada rezeki kita cuba lagi. Itu InsyaAllah. Okay, that maybe advice for people yang macam tak ada masa. Dia nak buat tapi dia tak ada masa. Dia rasa dia tak ada masa, tapi sebenarnya ada. Dia minat je benda tu, tapi sebab ada orang kan, dia, sebab saya perasan lah, yang tak cakap tak ada masa ni, sebenarnya dia buat dia fikir konten yang terlalu complicated yang dia orang tak boleh buat tau. Dia orang rasa macam, aku kena buat macam ni, editing kena betul-betul, colour kena cantik. Sebenarnya dengan start you guys buat yang something simple pun dah okay. So nanti kalau kita dah ada engagement, lama-lama barulah start build up. Sebenarnya tak ada masa ni, saya faham. Dia akan cakap rasa macam sebab dia fikir terlalu complicated. Tapi dalam social media punya content ni, kadang-kadang dia tak perlu terlalu dynamic sangat, atau perlu cantik sangat pun dah boleh post dah. Okay. Anything else you want to ask Zazie to Ashraf Jebat? Tak ada. Anything? So far tak ada. So far tak ada. Are we good? We're gonna go to the final segment, which is this or that. Thank you so much Ashraf Jebat, right, yang thank you. dah actually share everything. I will give you your last words, but Zazie kena buka your phone because kita ada this or that question. Dah ada ke? Kalau tak ada, I will send to you. Ada. Okay, so basically Ashraf Jebat, content creation, running and all, do you rasa you akan pergi ke different spot? Ada. Oh, ada. Ada. Memang ada lah. Memang ada plan nak pergi ke different spot. Okay. So thank you so much from start to the end. Sekarang ni we go to the final segment. Izazi, okay. You can ask the first question, then I gonna ask. This or that, Ashraf Jebat. Ashraf Jebat pula. Ashraf Jebat edition. Okay, so the first question is Instagram Reels or YouTube videos? Instagram Reels. Ataupun kalau Instagram atau TikTok? Instagram juga. Okay. Instagram juga. Okay. The next one, road or trail running? Trail running. Ooh, nice. Okay. Alright. Third question, going viral with one video or consistent steady growth? Consistent. Okay. Humorous content or serious content? Serious informative content. Confirm konten yang kelakar lah. Okay. Tetapi bagi information. Bukan yang kelakar. So maksudnya gabung lah. Instead of humorous, informative content. Ada meaning tu juga. Okay. Okay. Alright. Morning run or evening run? Evening run. Saya susah bangun pagi. Susah bangun pagi. Hari tu ni bangun pagi tapi orang tak datang pula tu. Terbabas. Terbebas, apa-apa ramai. Okay. Alasan dia terbabas. Yes, collaborating with big international brand
or working with a local Malaysian brand? Ini confirm sebab saya lagi memang teringin nak ambil brand, tapi saya lagi fokus kepada Malaysia local brand. Alright. Okay, shooting pakai phone ataupun pakai professional camera? Sekarang memang lagi selesa pakai phone. But yelah, ada konten kita rasa memang patut pakai kamera lah. Which you have also kena shoot, kena ada juga. Hafiz memang ada. Hafiz kena ada juga. Okay. Dia dah kena standby lah tu. Okay, running with music or senyap sahaja? Running dengan music. Music Okay. Alright. Getting thousands of likes or getting dozens of insightful comments? Rasanya yang insightful comment. Okay. Dan kita akhirkan soalan ni dengan any of your kata-kata atau quote yang you sendiri pegang. Okay. Yang you suka. Yang saya suka buat, saya suka pegang lah, quote saya adalah buat je. Buat je, proceed. Sebab tak payah banyak sangat fikir, just buat je. Okay. Good advice. Now I nak bagi you to the camera. Boleh tengok to the camera. Dua benda. Tadi advice you dah bagi dah. So I nak you bagi penghargaan kepada sesiapa yang made who you are today. Okay. And secondly, where can they follow your stuff lah? Okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Pertama sekali kepada yang followers saya lah, okay, yang telah follow dan juga memberikan saya juga semangat untuk teruskan untuk buat konten ini. Family, kepada tim saya Hafiz terutama sekali kan. Dan saya nak shout out juga kepada brand yang banyak bantu saya sebenarnya untuk saya start dalam saya punya journey sebagai content creator ni, iaitu saya nak ucapkan terima kasih kepada Voltra. You guys should follow, dan juga kalau tak pernah dapatkan Voltra tu, you guys kena dapatkan barangan daripada Voltra lah. Okay, thank you kepada Voltra family, Fahmi. Lepas tu thank you kepada Jason dan kawan-kawan yang lain. Dan last sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga yang support saya pada awal-awal dulu, iaitu running club saya, iaitu Kruni Running Club. Kruni Running Club. Okay, sebab Kruni Running Club ni dia banyak juga support saya dalam buat konten awal-awal dulu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada you guys yang ada berada di belakang sana. Ramai nak sebut ni, saya tak boleh sebut semua. Tapi kalau you guys Kruni, you guys memang sangat memberi saya semangat dan juga motivasi untuk teruskan memberikan konten dalam industri larian ini. Terima kasih semua. Lama sampai dia terlupa nak cakap nak follow dia. Dia follow Voltra je dia kata. Thank you kepada Better Call Sukan lah sebab sudi ni. Apa sudi? Betul, Better Call Sukan. Better Call Sukan. Thank you. Better Call Sukan. Thank you sebab sudi bagi ruang untuk saya bersama dengan ni. So, sekarang ni orang semua nak follow kau. Oh, lupa nak cakap. Dia nak follow kat mana? Okay, you guys jangan lupa. Saya nak cakap terima kasih je. Okay, kepada you guys yang dah tonton ni, boleh follow saya di Instagram Ashraf Jebat, dan juga dekat TikTok pun Ashraf Jebat juga. Juga tu buang lah Ashraf Jebat. Okay. Kan ada Ashraf Jebat juga lah kan. Okay, Ashraf Jebat. But like the posting is same lah. Once you post Instagram, you have to post TikTok juga. Yes. Normally saya akan buat macam tu lah. Okay. Lambat cepat je. Okay. Also because now he said about Voltra, I really hope, Fahmi, if you're listening, I hope that you will be on this chair one day, because I really adore your local brand. So tolonglah, kita dah dapat closer to Fahmi to being on the guest betul with me. Okay, Izazi, aku lupa juga nak bagi tahu, dia dah bagi tahu follow dia. Okay. Aku nak bagi tahu juga kepada kau dan juga orang-orang luar sana, nak follow apa? Follow Better Call Sukan. Better Call Sukan. So if you guys nak tahu pasal sukan apa-apa, and also if you guys ada kawan or kenalan or even siapa-siapa yang related into sports, like for Ashraf Jebat, yes, it's about running, but it's more about content creation this episode. So if you have like that, if you want to hear about that person's journey ke apa, let us know, and we will definitely call them. Don't forget also to subscribe on us dekat YouTube also, if you guys are watching on YouTube as well. Okay, Izazi, last words. How do you feel about today's episode? I feel great. Learn a lot of stuff regarding content creation. Give me an inspiration as well.
to do content? If I were to do a content, lain macam boy. Kita cuba. Okay. Tak tahu kan? Okay. Macam Ashraf kata, buat je. Yes. But yeah, I hope everyone that is listening, you all get a lot of good advice from this podcast. I know I did. So yeah, apa-apa pun, stay tuned for the next episode. Yes. Also for me, thank you so much Ashraf Jebat for being here. Kau sembang like memang open lah. Aku nak kata surface pun tak adalah surface juga. Tadi lah sampai ada eksklusif. Kalau ada you guys dengar sampai hujung ni tak dengar apa tadi, memang dia ada cerita pasal eksklusif. You guys can go back there and listen. So thank you so much for saying all this and actually giving everyone an opportunity yang sebenarnya personally lah, for me, like anyone can do it. If I like you just need that will, that extra effort. Sebenarnya that's why dia kata buat je. Yes, thank you so much. And how do you feel about after bercerita about yourself today? Memang topik hari ni about you. Memang rasa seronok. Satu ni cabaran lah. Kita buat rekod dalam pukul 2 pagi Itu satu pengalaman yang agak berbeza. Memang thank you lah sebab bagi ruang dan juga peluang untuk bercerita kan, tentang konten dan juga mungkin sedikit tentang larian ini. Yes. Hopefully boleh membantu penonton-penonton di luar sana lah. Yes. Dan juga pendengar-pendengar. Oh yeah, before we wrap up lah actually. Because maybe this one akan keluar end of the month, but actually because he said kita record pukul 2 pagi, actually now it's 3:45 AM at Rio Merdeka, dekat Putrajaya. Another few more hours we're going to have a Merdeka parade. A lot of people back here waiting for the parade. What's your thoughts of actually being a Malaysian Merdeka? Do you have a Merdeka content actually? Merdeka content tak sempat untuk tahun ni. Tak sempat untuk tahun ni. Okay. Kita akan cuba tahun depan lah. But what do you feel about Merdeka? Tapi satu benda lah, about patriotic in Malaysia. Tapi satu benda yang saya belajar, sebab peluang lepas saya dah buat konten ni, saya dapat peluang pergi luar negara tau. Okay. Tapi apa yang saya dapat rasa sebenarnya, kita dekat Malaysia ni memang sangat bertuah. Sebab kita tengok negara orang, kita rasa macam negara orang okey, memang best lah. Tapi kita dapat lihat sisi yang kita patut syukurkan dekat sebab kita sebagai rakyat Malaysia ni. So saya rasa saya sangat bangga menjadi rakyat Malaysia, dan kita boleh tunjuk yang sebenarnya kita pun bagus macam negara-negara lain. Betul. Do you have anything about being a Malaysian? About being a Malaysian, I'm thankful for the foods. I'm thankful for mostly the foods lah. Alright, everybody, thank you so much kepada yang mendengar daripada start to end about Ashraf Jebat in this episode. We cover about running, a bit about the local brand Voltra, and about content creation. Really appreciate you guys for listening daripada start to the end, and even watching from the start to the end. Thank you so much. I'm going to give a big shout out kepada Rio. So Rio, thank you so much for giving us this space. Yes, walaupun you guys bagi a shift this time, but still giving us this space is it's a very a good experience for me, my team, my production, we as one. Tak, korang sama gang dengan aku walaupun ni. Okay. Thank you for giving us this rare opportunity to actually be here at this moment, to be outside of the studio. So shout out to Rio. You guys can follow them also on social media. Thank you so much to Better Call Sukan sponsors, Kyve, QYVE. So Kyve ni, Zazie and Ashraf Jebat. Kyve is a shoe and also socks. Ada apparel, dia ada dia punya booth pun dah tutup kat tepi. So basically Kyve ni dia futsal shoe, dia ada flip flops, dia ada socks, dia ada baju. It's a local brand also. So tadi Ashraf Jebat say he wants to work with local brand, so you can check Kyve out and see if you can collab anything with Kyve lah. So if you guys want to see Kyve, do follow their Instagram and their TikTok on their social media. QYVE Kyve. One more of the sponsors for Better Call Sukan adalah air-air di depan kita, dan juga ada banting dekat belakang Izazi ni, is called Walkers. Walkers is a local brand also. Why they want to sponsor us is actually it's an alternate hydration drink lah when you buat sports. Okay? So sebab dia zero calories, ada kat sini zero calories pukul 3 pagi. Zero fat, zero sugar. So it's a very good drink.
Sedap juga. Nanti you guys boleh try. Better to drink it when it's chill. Boleh beli dekat like dia ada kat CU, Family Marts, Aeon, semua adalah dah. Yeah, it's blooming also. This local brand. So do follow Walkers, Kaif and Rio, Ashraf Jebat, Arif Daniel. Semualah tolong follow. Yes. Alright, that's about it. Any last words, Izazi? Thank you for having me today and thank you for this opportunity. And happy Independence Day Malaysia. Yeah boy. Any last words boy? Right, terima kasih kepada Battle Call Sukan sebab sudi jemput saya. Dan lagi sekali terima kasih kepada semua yang dah tonton video saya. Alright, and that's about it. I'm going to wrap the show. Thank you so much everybody. My name is Arif Daniel. My name is Izazi Rosli. My name is Ashraf Jebat. And we will see you soon. Bye-bye. Audio Plus.